Sekarang ekonomi keras bro. Kau malas, kau miskin. Kisah hari ni aku nak cari seluar golf. Baik, so nak pergi main golf ni. Hari ni baru nak cari seluar apa semua. Itu balik kampung kita tinggal pula barang-barang golf kat kampung. So ni nak pergi cari barang golf. So tadi ada follow setup lah daripada Full Swing Formula ni. Total follow setup ni tadi 600 pip. Aku close sikit profit. Close dalam 3 layer ada lebih kurang berapa ni? $1,379. So aku withdraw RM5,000, $1,300. Tunggulah sekejap lagi masuk lah tu. Kita tengok barang apa yang kita boleh beli. Ni ada barang-barang G4, Element, baju ke. Kita cari seluar. Ni shorts. Selai seluar lebih kurang RM300. Okey. Kita survey dia tengok barang-barang golf lain kat sana. Ni topi ada. Kasut lebih kurang RM1,000. Ni bag golf lebih kurang RM2,000. Macam ni panggil tour bag. Almost $3,000. Ni peminat Yamaha LC ke apa kan. Beli bag Yamaha ni. Mak motor boleh. Nak tunjuk kau harga golf set. Okay, ni aku ambil yang average lah Ni P790. Beginner friendly lah. Kau tengok ni harga sebatang $7,400. Batang kayu golf ni harga $7,400. Dekat dalam golf set kau wajib ada 14 batang. So, kau darat lah $7,000 kau darat lah. Itu tak termasuk putter, driver, golf bag lagi, kasut kau. Tu kau kira total lebih kurang lah. Kau komen kat bawah berapa kau dapat untuk kau nak start main golf. Ni dah bunyi dah notification ni. Ni dah sambil aku survey barang ni. Tadi aku withdraw baru beberapa minit lepas. Dah terus masuk lah dekat dalam bank aku $1,300 lebih kurang RM5,000 Malaysia. Ni semua bola-bola golf yang aku akan pakai dekat dalam padang. 259 sekotak. Dalam ni cuma ada 12 biji bola sahaja. So kalau kau jenis pukul hantar masuk dekat dalam hutan, mungkin kau kena standby 3 ke 4 kotak lah. Tu baru sekali main padang. Kalau seminggu kau main 3-4 kali seminggu, settle dah. 2 seluar golf nak dekat RM1,000. Betapa simpelnya aku shopping dengan collect profit yang ada dekat dalam platform trade aku. Terus masuk ke dalam bank account aku tak sampai berapa minit pun. Simple. Full Swing Formula dah guide kau daripada basic sampai advance cara trade. Apa lagi alasan kau untuk kau tak nak start cari duit bro? Sekarang ekonomi keras bro. Kau malas, kau miskin. Kau nak start belajar cari duit, link ada kat bio, tekan 3 titik kat atas, tekan open your browser. Kau nak atau tak nak je. Assalamualaikum. Ciao.